Saya rasa macam dunia ni berkecai dan saya bertanya di mana silap saya. Nurfa Sari, seorang personaliti yang tidak asing lagi, telah dianugerahkan seorang cahaya mata istimewa bernama Moza Alika pada tahun 2011. Ketika diberitahu tentang keadaan anaknya, dunia Nurfa Sari seolah-olah menjadi kelam. Pada masa tu Nurfa tersentak kerana Nurfa rasa mungkin pada saat tu Nurfa tak sangka yang Nurfa bakal melahirkan seorang bayi yang cacat ataupun seorang bayi yang tidak sempurna. Saya rasa macam dunia ni berkecai, dunia saya berkecai. Dan saya bertanya di mana silap saya. Tapi pada masa tu sebagai manusia, saya pun berfikir, macam mana anak saya ni nak lahirkan tak ada tangan kanan. Macam mana ni dia nak salam orang ni? Macam mana dia nak angkat tangan doa pada Allah, dia tak ada tangan kanan ni? Macam mana bila dia sujud tahiyat akhir tu, dia nak bersyahadah tu tak boleh, tak ada tangan kanan. Dan daripada situ saya balik rumah, saya rasa ya Allah, saya dah tak ada siapa lagi nak ngadu. Cabaran ini mendekatkannya kepada ilmu agama. Beliau percaya nilai-nilai agama penting dalam menangani rintangan hidup. Ilmu agama itu adalah faktor yang penting lah, yang membuatkan saya grounded, buatkan saya lebih tenang untuk menghadapi apa yang bakal saya lalui ni. Sebab saya dah faham, saya dah tahu. Saya cuba ubahkan diri saya untuk improve my relationship with him, with Allah SWT. Nurfa rasa setiap ibu mempunyai harapan yang tinggi untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, untuk menjadi seseorang yang mungkin berbakti kepada masyarakat dan sebagainya. Kalau boleh, Nurfa rasa kalau anak-anak muda sekarang, pasangan-pasangan muda, di peringkat awalnya anak-anak ini yang mereka pandai ataupun boleh absorb macam-macam benda perkara. Di situlah kita pupukkan minat diorang dari segi agama. Nurfa Sari juga kerap bersembahyang berjemaah bersama anak-anaknya bagi memupuk nilai agama Islam dalam diri mereka. Budak anak-anak kecil sebegini, mereka membelajar sesuatu dari bukan apa yang kita cakap, tapi apa yang kita buat, dari perbuatan kita. Jadi itu adalah satu praktis. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dan mungkin cuba balancekanlah di mana kalau diorang suka dunia atau suka main bola, suka main gitar, hantar tak apa, boleh hantar. Tapi juga mereka harus mengimbangi ilmu agama juga. Harus hantar mengaji, belajar dan sebagainya. #belajar agama, okey?